Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam Tamadun Champion. Hari ini kami bawakan acara yang paling dinanti-nantikan setiap tahun, iaitu Merentas Desa kali ke-22 pada tahun 2026. Bersama saya Izzat dan saya Rowena dari Sutama Media Kreatif. Izzat, cuba awak tengok, semua murid dah bersedia dah dengan nombor peserta, kasut sukan dan semangat nak menang. Lagipun murid-murid dah start buat pemanasan diri ni. Wah, nampak semangat mereka. Ada juga yang target nak dapat podium. Ada juga yang target nak dapat lari janji sampai garisan penamat. Baiklah, seterusnya ayo kita ke garisan pelepasan. Aktiviti hari ini dimulakan dengan kategori PPKI yang comel-comel sahaja. Rasa boleh dapat nombor tak? Mesti boleh, temu juara. Bukan, laksamana juara. Okey, bagus, yakin. Apa perasaan awak tadi semasa lari? Saya rasa penat. Kaki saya rasa dah it's not functioning anymore. Apa perasaan anda dapat nombor 1 dalam kategori L1? Perasaan saya gembira sebab dapat nombor 1 lagi macam tahun lepas. Tapi mungkin tak ada rezeki untuk Syah Bandar menjadi juara tahun ni. Okey, apa perasaan dapat nombor 1 and laksamana juga dapat nombor 1? Happy. Happy je? Happy dengan bangga lah. Sebab sendiri dengan rumah suka sendiri menang. Okey, cikgu, saya nak tanya. Ya. Memandangkan cikgu penolong kanang kurikulum yang baru kat sekolah ni, apa pandangan dan perasaan cikgu terhadap kejohanan merentas desa pada hari ini? Okey, pada pandangan saya selaku PK Koko, sebelum ni mungkin ramai yang tak kenal nama cikgu. Ialah Cikgu Muhammad Razan bin Ismail. Biasa orang panggil Cikgu Razak je. Okey, saya rasa saya sangat teruja dan sangat bersyukur kerana kejohanan kita pada kali ini telah berjalan dengan lancar. Oleh itu, cikgu nak ucapkan terima kasih terutamanya kepada Puan Anita selaku pengetua SMK Sarjana Utama, bersama para pentadbir lain dan semua guru dan semua pelajar yang sama-sama menjayakan kejohanan merentas desa kita pada kali ini. Saya sungguh gembira. Apakah harapan cikgu untuk masa hadapan? Okey, sebelum tu harapan saya agar pelajar yang memenangi pertandingan pada hari ini akan dapat mewakili sekolah dan peringkat daerah dan juga keperingkat negeri, dan kalau boleh mereka akan mewakili Selangor untuk peringkat kebangsaan. Itu harapan cikgu kerana saya tahu bahawa Sutama ni sentiasa melahirkan atlet yang hebat. Tanya kepada semua peserta kerana berjaya menamakan larian merentas desa pada tahun ini. Menang atau kalah, yang penting kita semua berjaya mencapai diri pada hari ini. Itu sahaja daripada kami. Semoga video ini dapat memberi kenangan dan manfaat pada semua warga Sutama. Jumpa lagi pada tahun hadapan. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.